Berita melaporkan kerajaan Madani akan melaksanakan op gas memasak atau singkatannya dipanggil sebagai op gasak bagi menyasarkan semula pemberian subsidi gas memasak LPG. Jadi saudara, selepas ini akan ada dua jenis gas memasak, di mana satu adalah tong yang biasa yang dijual dengan harga RM26.60 dan satu lagi adalah yang berwarna ungu yang akan dijual sekitar RM80 hingga RM100. Dan kerajaan Madani mengatakan bahawa pelaksanaan ini bagi penggunaan industri dan komersial berskala besar. Saudara dan saudari, saya nak bertanya sedikitlah kepada Menteri dan kerajaan Madani pada hari ini. Adakah tong gas berwarna ungu ini boleh dijual ataupun dibeli oleh peniaga kecil dan rakyat biasa? Jika ia boleh dibeli ataupun dijual kepada sesiapa sahaja, maka selepas ini Malaysia akan menghadapi krisis baru, iaitu kehilangan tong gas berwarna hijau. Zaman Madani ni semua hilang, minyak paket hilang, beras tempatan hilang, dan selepas ini gas memasak juga bakal hilang, saudara. Apakah reaksi rakyat Malaysia?